April, hari Sabtu. Hari ini akan berlangsung kejohanan taekwondo. Jadi kita baru sampai di stadium Panasonic sekarang jam 8 pagi. Student-student baru masuk ring untuk sesi warm up. Masih ada kurang 10 orang lagi belum sampai. Jadi kita nantikan. Kita sedang menagihkan nombor-nombor peserta lah. Sebab dengan nombor peserta ni mereka akan kenal satu peserta tersebut. Tim Selangor sedang warm up. Akademi kita bersama beberapa akademi lain yang mewakili Selangor. Kat sini tim manager dengan coach sedang taklimat. Sekarang sedang berlangsungnya kategori pattern bawah 12 tahun. Jadi mana yang bawah 12 hingga 10 ataupun 9 hingga 7 semuanya akan berlangsung lah sekarang. Hai, saya selaku pembantu pengurus dan sekarang acara pattern sedang berlangsung. So, all the best lah semua peserta Iron Fist. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh kontingen negeri Selangor, ITF Selangor. Buat yang terbaik, anda boleh dan pasti boleh. Jangan lupa, 30 emas kita nak bawa balik hari ini. Bir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada kejohanan peringkat kebangsaan dunia. Iron Fist menghantar selama 21 peserta. Saya sebagai manager dan coach mengharapkan fighter-fighter Iron Fist berjaya dan mencapai kemenangan insya-Allah. Ya, sekarang jam 11 suku. Acara pattern sudah berlangsung dan di belakang ini peserta bawah 12 tahun sedang timbang berat untuk sparring. Mereka dah tamat acara pattern. Sekarang acara pattern bawah 12 tahun telah habis. Sekarang pattern untuk 17 tahun ke atas dan saya mengucapkan all the best untuk tim Iron Fist. Betul tak? Ya. Okay, alhamdulillah saya menang pattern hari ini. saya menang emas tahun ni juga. Terima kasih pada Coach Adili yang mengajar saya pattern dengan semangat. InsyaAllah saya akan buat yang lebih baik lagi pada masa akan datang.
pattern dah habis. Lepas ni akan berlangsung acara sparring. Jadi seterusnya sudah makan. Ucapan semoga cari pengalaman yang berguna lah. Sebab sesuatu kejayaan tanpa pengalaman itu tidak berbaloi. Ya, Abang Pengalaman yang berguna. Abang Lokman pula. Ucapan untuk tim iftar. Hilang semua. Saya. Okay, pagi tadi dah selesai acara pattern. Sekarang ni memulai acara sparring. Dan sekarang ni kita boleh lihat juri-juri sudah menyusun kategori peserta dan insyaAllah lepas ni kita akan menyaksikan aksi-aksi daripada peserta kejohanan pada hari ini. Dan saya harapkan Iron Fist berjaya merangkul 10 big emas. Kawal gelanggang. Cantik. Blok. Jadi blok. Tangan atas. Kasih kata. Dia cakap ke Ahmad tangan atas. Cantik. Tangan atas. Cantik. Tangan atas. Blok. Tangan atas.